nasib baik ada petai, ada terung. Kita suka. Jom masak. Walaupun pam. Kita ke menu yang seterusnya iaitu sambal ikan bilis petai. Tak gitu pembantu chef? Okey, yang paling love sekali bahan-bahan semuanya. Apa yang ada je dek dekat dalam peti ais susah sangat. Yang paling love, cepat, sedap dan nombor 1. Jom masak. Okey, macam biasalah dek, mula-mula takkanlah tak letak minyak. Okey, kita letak minyak sebab kita nak tumislah bahan-bahan yang kita dah blend tu. Macam apa ni? Kita blend bawang merah, bawang putih, macam tu. Okey? Pembantu chef suka tak kalau berbuka puasa makan benda yang simple-simple ke yang berjenis berat-berat? Kan? Macam contohnya yang macam kita nak masak ni. Okey, macam biasa hero dia kena ada tau. Yang ini kalau boleh, bukan kalau boleh, memang wajib kita goreng ikan bilis ni rangut-rangut. Tapi setengah orang dia suka macam basah-basah, dia rendam lepas tu dia terus masuk. Tapi macam Lina love yang rangut-rangut. Macam tu. Okey, seperti biasa kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi macam bawang putih. Okey. Lepas tu bawang merah. Letak banyak pun tak apa. Banyak pun sedap kan, chef kan? Tak gitu. Lepas tu kita masuk belacan terus. Okey, kalau boleh tak ada masalah kalau belacan tu kita nak blend tak ada masalah. Macam tu. So, kita kacaulah dia sampai dia masak naik bau wangi. Lepas tu baru kita masuk cili paste kita. Okey. Okey, kalau Cik Ong nak tahu kan, kita punya rancangan ni bukan biasa-biasa tau. Siap ada magic lagi. Macam contoh, tiba-tiba kita tengok, bawang merah tak ada. Kita minta je dengan IC seger. Bawang tering ada. Okey, kita masak lah Okey, nak masak sambal apa-apa saja, api kena perlahan supaya dia punya tak mercik-mercik macam tu kan. Gitu. Okey, seterusnya kita masukkan kita punya cili paste. Cili paste. Okey, sekarang ni kita masak sampai pecah minyak. Okey? So, sekarang kita boleh ke start yang seterusnya di mana kita nak letak air asam jawa. Dia kenalah masam-masam sikit kan. Lepas tu kita masukkan gula. Okey, sekarang kita dah boleh masuk petai. Okey, sekarang nak petai letak semua ke separuh? Gitulah semua. Suka kuat makan petai. Tapi memang sedap ni. Petai memang sedap. Tak gitu. Okey, sekarang ni kita dah nak ke yang terakhir sekali. Sekarang kita dah boleh tutup api. Sebab apa tutup api? Sebab kita nak kekalkan kerangupan. Kalau boleh, kita biar dalam masa 10 minit macam tu, baru kita letak ikan bilis. Tapi kita nak buka puasa, letak sekarang. Tabunglah adik. Macam Lina memang suka bawang kita tak nampak macam benyok. Benyok tu maksudnya macam layu je dik. Tak nak lah. Okey, kita mixkan. Siap sudah menu kita yang bertajuk berskala besar iaitu sambal ikan bilis petai. Angopnya tu, nya pun adoi. Cuba okey? Bye. Kita nak masak terung sambal.